Salam Malaysia Madani dan salam polisi semua. Mempersembahkan video prototipe projek Grant TVET Applied Innovation Grant Scheme TLIGS tahun 2025. Projek ini adalah mesin tekanan acuan biskut kelapa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk operasi mesin ini. Operasi melalui bahagian elektrik. Okey. Pertama sekali kita bekalkan mesin ini mengikut keperluan syarikat industri kecil lah, SME. Syarikat industri ini, syarikat industri kecil ni, dia hanya memerlukan 240 volt saja. Jadi watan bekalan sama seperti di rumah, 240 di plug 3 pin saja. Dan satu lagi, yang ni adalah kompresor, air compressor. Watan bekalan 240 volt sama seperti kat rumah. Jadi kat industri kecil tak ada masalah. 240 masuk dekat MCB yang ni, dan terus ditukarkan kepada DC 24 volt. Jadi operasi mesin ini adalah sebanyak 24 volt sahaja. Okey, tengok bahagian yang pertama adalah time relay. Dia ada dua. Yang ni time relay A, yang ni time relay bagi B. Jadi masa kita boleh setkan kat sini. Nak berapa, yang kat B pun kita boleh set kan masa berapa. Just time. Okey, yang ni time relay untuk control bagi A. Yang ni time relay untuk control bagi B. Time relay ni akan terus pergi kat valve pressure A dan B. Yang ni valve silinder untuk A. Dan yang ni valve silinder untuk B. Yang ni adalah air regulator. Kita set kat sini sebanyak 6 bar. Itu adalah sedikit part elektrik dan elektronik bagi projek kami. Okey, saya akan menerangkan bagaimana sekuen mesin ini beroperasi. Terdapat dua sekuen. Okay, yang pertama, ini adalah home position bagi mesin. Okay, so kita akan press B, di mana mol di bawah akan naik ke atas dan kita akan masukkan spray ke bahagian dalam. Alright, seterusnya selepas tu kita akan masukkan serbuk kelapa ke dalam setiap lubang-lubang mol yang ada di sini. Okay, selepas kita dah masuk semua, dan kita akan tekan pada button A. Okay. Button A ni dia akan merasa selama 4 saat dan dia akan naik, dan waktu ni kita akan masukkan dulu tray untuk cycle yang kedua. Dalam buat acuan mesin acuan kelapa ni, bahan yang digunakan adalah food grade. Okay, di mana mold dibuat daripada drilling. Okay, dan rangka keseluruhan mesin ni, okay, keseluruhan mesin ni buat daripada aluminium profile, dan kita juga menggunakan shaft-shaft yang ada di sini. Okay, shaft-shaft yang ada di sini kita menggunakan hardened steel. Okay, menggunakan hardened steel shaft yang sangat kuat dan yang bertahan dan tahan karat lah. Okay.
depan kan kita Sikit tengoklah rasanya. kalau depan dia Boleh depan kan tak press dia turun tak. Kalau kita tengoklah. Lepas tu kalau dari segi safety itulah kita akan view overall design tu lah macam mana. Tentu macam kalau press Projek mesin tekanan acuan biskut kelapa telah berjaya dibangunkan serta telah mendapat pensijilan daripada Sirim Berhad. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak polis CC di atas pemberian geran TLGS ini. TVAT for All, Polis CC pilihan pasti, Arising to Gadir ke Kuau. Sekian, terima kasih.